Sekarang kita mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini. Yang pertama, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah. Nabi Saleh bagi taklimat kepada kaumnya. Hei, tadi puak kamu minta tanda. Ni tunjuk bukit nak uta. Hadhihi naqatu uta keluar magau dengan utekok aja je mari. Cakap fal. Ni. Dia kata apa? Maka Nabi Saleh tunjuk unta dia dan Nabi Saleh beri taklimat. Fazaruha takul di arda. Biar dia nak makan, mu jangan sibuk. Dia nak makan rumput mana biar dia makan. Cuma air kita kena bergilir. Dan Nabi Nuh bagi awal-awal, Nabi Saleh bagi awal lagi, la tamassuha bisu, mu jangan kena ke unta aku ni, mu cari penyakit. Ini dia panggil al-mubalaghah bin nahi, larangan keras daripada Nabi Saleh. Jadi kita para pendakwah pun kena bagi tahu ke tuan-tuan, maksiat yang dibuat ni bahaya. Lah ni maksiat hak tak kenal orang ni, nama dia LGBT. Oh bahaya kumpulan ni. Kumpulan main jantan sama jantan ni. Takut. Bala tu mari hancur habis negeri kita, jangan duduk ramai. Itulah kita tengok Allah Ta'ala tunjuk di sehari dua ni apa yang berlaku pada jiran-jiran kita. Banjir, air, atau banjir lumpur, turun lumpur mari pada bukit tu, satu negeri, satu bandar tenggelam habis. Betul tak? Ni orang NGO hak kita tengok ni, dia kata tak boleh duduk dah ustaz pagi ni. Bukan kita kalau banjir, seluk dia cakap betis boleh lagi sodok. Ni seluk sampai ke atap nak sodok ke apa? Seluk sampai ke atap. Allahul musta'an. Itu sampai kita. Tapi kita tak setuduh lah. Sebab apa bala Tuhan buat tu? Tak. Kita nak ambil iktibar pengajaran bahawa mu jangan kena, jangan lawan hukum Tuhan. Nanti kalau Tuhan waktu ke bala, tak ada siapa boleh sekat. Kalau bala datang, tak ada siapa yang boleh menyekat, tak ada siapa yang boleh menghalang, tak ada apa. Jadi unta ni kanatin naqatu mu'jizatun. Unta ni dikira mukjizat yang dahsyat. Sebab apa? Unta lain ada bapak jantan pergi mengawangi betina, yang betina tu mengandung beranak. Ni tak, unta mari daripada bukit. Khalaqaha hamilan min ghaiza zakir. Bukit mengandung tanpa bapak. Allahu akbar. Kharaja duf'atan wahidah min ghairi wiladah. Tak ada beranak, bukit terbuka, keluar unta. Besar dia pulanya, dia minum air boleh kering telaga gitu. Nak kata apa? Allahu akbar. Itu mukjizat. Yang kedua, tanda yang kedua, Allah kata apa yang kedua? Dua, fa'aqaruha. Allahu akbar. Mereka sembelih unta. Ini jenayah yang paling berat sekali, pergi sembelih unta Nabi. Pergi sembelih unta Nabi. Sedangkan unta tu, dia kata unta tu naqatullah. Dia panggil idhafatu tashrif. Idhafatu tashrif maknanya Allah Ta'ala sandarkan unta aku. Menjadi kacau. Macam masjid. Masjid orang panggil Baitullah, rumah Allah. Sebab kita kena muliakan masjid. Jangan buat kotor sini, jangan duduk hingar bangar sini, jangan duduk menari dalam masjid. Itu dia panggil, itu rumah Allah. Ini unta Allah, maknanya unta yang Allah hantar mari sebagai mukjizat, jangan sentuh. Kalau unta hak membelah tu nak meleh hari-hari pun meleh lah. Tak ada orang marah pun. Unta ni jangan kacau. Jadi katanya dalam bandar Hijir tu ada 9 orang penjaga duduk mesyuarat nak bunuh unta. Akhirnya bunuh semua. Tapi hak dia bunuh seorang ya, nama dia Qudar. Q
Qah, Qudar bin Salim. Hak dia bunuh seorang. Tapi kenapa Tuhan kata fa'aqaruha? Mereka sembelih. Ulama tadabbur kata nusiba ila jami'ihim, nisbah kepada semua 9 orang penjaga. Wa in kana al-aqir wahid, walaupun tukar sembelih seorang. Li'annahu kana birda minhum wa tamadu, kerana dia nak sembelih seorang tak gerak. Hak lain dia tengok, dia ikat tali. Dan serestu dengan apa yang dibuat oleh untuk kuda ni, maka orang tu dikira sekongkol. Jadi ulama kata kita tak buat maksiat, tapi kita menyokong program maksiat. Contohnya orang ni kaya, orang nak buat maksiat, orang minta duit dengan dia, tak payah bagi duit sikit bajet, dia bagi duit. Lepas dia bagi tu dia tak pergi pun, dia duduk masjid, orang duduk melompat sana, dosa tu merangkak lagi masuk dalam poket dia juga. Itu bahayanya bersekongkol ataupun bersyubhat dengan orang jahat, sebab dosa dia buat boleh kawak sekali. Na'udzubillah. Baik, yang ketiga, Nabi Nuh, maaf, tukar sama. Apa-apa bukan hari ni semua Nabi Saleh belakang. Nabi Saleh alaihissalam bagi amaran. Bila dia mau sembelih unta dia, Saleh kata apa? Tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Duduklah 3 hari. Lepas pada ni kena. Kenapa dia kata tamatta'? Abbar anil hayah bit tamattu'. Maknanya senang-senanglah kamu 3 hari. Sebenarnya kata kamu boleh hidup 3 hari je lagi. Kamu hanya boleh hidup 3 hari je. Ustudilla bi fi imhalil khasmi. Biasanya Allah Ta'ala beri sebelum turun azab kepada mana-mana kaum yang akan dibinasakan, dia mari 3 hari. Kecuali puak-puak Lut, tak, malah itu selalu. Bila Allah perintahkan Nabi Lut keluar daripada Qura Sadum, mu keluar malam ni, Lut keluar malam ni, bawa semua pengikutmu. Siapa tak keluar, binasa. Pagi esok terbalik bumi. Allah Ta'ala sebut alaysa subhu biqarib, mu kena keluar malam ni juga sebelum subuh. Subuh terdekat ya Lut, jangan duduk tangguh-tangguh. Siapa tak ikut, binasa. Tengok. Tapi Nabi lain dia bagi 3 hari. Tamatta'u fi darikum salasati ayyam. Wa fihi dalil ala anna lis-salasati nazaran. Ulama fiqh kata menunjukkan bahawa 3 ada value, ada orang panggil kedudukan dalam hukum syarak. Di antaranya bila kita membeli barang, kita boleh masa tempoh 3 hari untuk memilih, membuat keputusan. Dia panggil muddatul khiyar. Muddatul khiyar kita boleh tempoh 3 hari. 3 hari dia boleh. Jadi tempoh yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla sangat baik. Tapi apa boleh buat, baik tak baik pun lepas 3 hari mati dia buat dia tu. Baik, yang keempat. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Allahu akbar. Pada hari berlakunya bencana, maka Allah selamatkan Nabi Saleh dan orang yang beriman. Mengikut dalam riwayat sejarah kata 4,000 orang tadi, birahmatin minna, dengan rahmat daripada Allah. Kalau tidak rahmat, kalau Tuhan tak bagi rahmat, tak jadi. Siapa-siapa pun kita ni duduk di bawah ihsan, rahmat daripada Allah Azza wa Jalla, itu semua dikira sebagai janji Allah Ta'ala yang benar. Janji yang benar, maka rahmat akan datang. Jadi siapa dia beriman, dia selamat. Jadi Allah, Nabi Saleh berjanji pada lepas 3 hari, wa tahaqqaqa zalika fil yaumir rabi', hari yang keempat, bunyi suara letusan, mati habis buat dia. Allahu akbar.
Kita dengar apa takut, gerung. Kau tak gerung? Baiklah. Jadi hari itu hari selamat. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Saleh dan orang yang beriman. Sebab apa? Tak tahulah Nabi Saleh buat gimana kaum dia. Yang penting kalau Nabi Hud, Nabi Lut kena keluar. Yang ni dia tak kata apa. Di manakah mereka berkumpul. Jadi yang penting bagi kitanya, Allah kata, aku selamatkan kamu bi rahmatin minna, dengan rahmat daripada Allah, dan wa min khizy yaumi idzin, daripada kehinaan pada hari itu. Mana orang beriman, Allah Taala selamat. Bagaimana dia selamat? Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, yang terakhir, Allah kata apa? Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhah fa asbahu fi diyarihim jasimin. Orang zalim itu telah datang kepada mereka letusan suara yang begitu dahsyat, tempikan. Ada kata dia gegap, rajfah, bergegap, bergoncang bukit. Mari bunyi suara keteng-keteng dia punya suara halilintar, suara apa? Buruh. Kemudian diikuti dengan sayhah, tempikan malaikat yang dahsyat. Semuanya mati belaka. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah selamat kita di dunia dan di akhirat kalau kita beriman dan beramal soleh, tidak ikut perangai buat-buat kafir ni, cukuplah selamat insya-Allah. Tapi kalau ikut perangai buat kafir, pak kita mati juga, jangan duk gurau. Jangan duk gurau, sebab mati hidup ni di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kalau orang beriman mati, tak apa, dia mati dunia ni, tapi masuk dalam kubur dapat rahmat. Di akhirat esok dia ke syurga. Tapi kalau kafir mati, tak nak gapa dah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah 5 ayat, 5 faedah daripada ayat yang mulia ini insya-Allah.